Okey, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam channel terbaru saya, iaitu dalam episod 9 yang bertajuk Tips untuk Rider Baru. Sebelum saya memulakan video kali ini, marilah sama-sama yang menonton ini untuk tekan channel subscribe bagi menambahkan lagi nilai-nilai dalam channel saya tersebut. Supaya apa tekan subscribe? Supaya dapat meringankan saya untuk membuat lagi aktiviti-aktiviti konten sebagaimana sebelum ni saya buat konten sebelumnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe. Okey, dalam episod ini saya akan menasihati ataupun memberi saranan kepada rider-rider baru nak masuk ke dalam bidang membawa motor dan menghantar makanan. Dalam situasi ini, kita kena tahu apa tujuan kita untuk bawa rider ini. Kalau kita dah tahu tujuan kita nak bawa rider ni untuk mendapatkan duit, okey, kita kena mengikuti setiap langkah-langkah yang ada dalam prinsip untuk menjadi seorang rider. Prinsip yang pertama, korang jangan terlalu kejar order. Kejar order ni adalah salah satu trik yang akan membuatkan kita rasa penat dan rasa tak semangat untuk meneruskan order tersebut. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab bila hari pertama korang akan dipancing oleh marketing-marketing dalam company tersebut. Contoh saya boleh bagi tahu dalam Shopee. Contoh Shopee. Bila kita baru mula berdaftar sebagai rider Shopee, diorang akan fokuskan kepada rider-rider macam kita. Diorang akan bagi order banyak kat kita, diorang akan bagi order banyak kat kita, dan kita pun terpancing dengan umpan diorang. Lepas tu kita pun buatlah secepat mungkin untuk dapatkan nilai yang lagi besar daripada order tersebut. Tapi hakikatnya itu bukanlah salah satu jalan untuk mendapatkan duit yang banyak, sebab itu adalah trik saja. Apa yang saya kata adalah trik untuk memancing rider-rider baru. Dan kalau boleh, untuk rider-rider yang baru ni, tolong jangan terlalu fokus sangat untuk kejar order. Itu saja untuk yang pertama. Yang mana yang faham, boleh tekan 1 dekat komen. Okey, yang kedua, iaitu kena tahu kawasan kita nak hantar order itu. Contohnya macam saya nak hantar makanan dekat kawasan yang jauh daripada saya ambil dekat vendor. Vendor saya dekat Kajang, F&B. Bila saya dah ambil makanan, saya nak kena hantar jauh daripada kawasan. Contoh dari Kajang ke Kuala Lumpur. Contoh. Okey, saya tak tahu jalan Kuala Lumpur. Saya tak biasa sangat jalan Kuala Lumpur walaupun dah hari-hari lalu. So kita kena tahulah location kita nak hantar tersebut. Dalam prinsip nak hantar ni, kita jangan terlalu cepat dan kita jangan terlalu lambat, sebab itu akan memakan masa kita untuk mendapatkan duit. Okey, ini untuk tips untuk rider-rider yang tak tahu jalan, ataupun dia dah tahu tapi dia tak boleh nak ingat jalan tu. Korang mesti dah tahu dah guna apps apa. Guna apps Waze ataupun Google Map. Tapi untuk kawasan-kawasan bandar macam saya kata Kuala Lumpur, lagi sesuai, lagi prefer untuk korang guna Waze, sebab dia tak ada authority dalam jalan tersebut. So korang kena guna Waze. Waze ni membantu untuk korang untuk faham jalan. Lagi mudah lah benda ni. Bahasa ni lagi mudah. Bila korang guna Waze dan korang akan faham jalan tersebut, korang kena guna dalam 10 ke 20 kali untuk memahami jalan tu. Itu untuk rider baru. Dan korang jangan asal gelabah untuk hantar makanan. Buat macam biasa je hantar. Janji selamat sampai, duit pun dapat. Dan apa yang paling penting, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Itu adalah tips yang kedua. Mana yang faham boleh tekan 2 dekat komen. Okey, seterusnya yang ketiga, iaitu jaga motor ataupun servis motor. Ayat yang selalu digunakan untuk semua orang yang guna motor. Itu pun penting. Dalam episod sebelumnya saya ada bagi tahu tentang penjagaan motor saya. Untuk saya akan jaga dalam 2 minggu sekali, sebab saya bawa hari-hari. Tapi kalau saya jarang bawa, saya bawa seminggu 2 ke 3 kali, mungkin saya akan tukar minyak dalam sebulan sekali. Jadi tidak membuang masa ataupun tidak membuang duit. Itu pun kira lebih selamat untuk motor. Motor pun penting. Jangan lupa cek tayar, jangan lupa cek angin, jangan lupa tengok rantai tegang ke tidak. Jangan terlalu gopoh untuk bawa motor. Just bawa biasa dan pastikan motor dalam keadaan selamat, motor dalam keadaan elok.
Itu adalah tips yang penting untuk rider-rider baru. Jangan tahu kejar order saja. Walaupun memang banyak duit, tapi korang kena asingkan duit korang untuk penjagaan motor dan untuk penjagaan hidup korang. Itu adalah tips yang ketiga. Bagi mana yang belum biasa lagi untuk menjaga motor, boleh mula daripada sekarang. Untuk siapa-siapa yang nak bawa rider saja. Okey, dah settle kat situ. Mana yang faham boleh tekan 3 dekat ruangan komen. Okey, ni yang last kali untuk mana yang nak jadi rider ni, tolonglah, ini paling last. Korang jangan terlalu membanding-bandingkan kehidupan korang dengan kehidupan orang lain. Ataupun bahasa simple untuk rider, jangan bandingkan gaji korang dengan gaji orang yang dah lama buat rider. Macam contoh aku boleh katakan, korang baru buat rider, okey, tak semua rider boleh dapat untung macam rider lain. Ada yang boleh dapat dalam 50, 60, ada yang boleh dapat dalam 150. Perbezaan tu membuatkan korang rasa jadi kurang semangat untuk bawa rider. Ini adalah salah satu sikap yang tak boleh dicontohi. Memang benda ni akan berlaku lah untuk certain yang dah masuk ke dunia rider. Jangan terlalu membandingkan. Tak kisahlah dalam kerja rider ataupun korang membandingkan kerja korang dengan kerja-kerja yang dah ada kemahiran, dekat orang yang kerja di bawah majikan ataupun orang yang ada bisnes. Jangan terlalu membandingkan. Korang just hadap saja jalannya. Kalau korang rasa gaji aku sikit padahal aku buat pagi sampai ke petang, yang dia ni buat daripada pukul sekian, daripada sekian 3 jam 4 jam boleh dapat 200. Jangan. Itu adalah sikap yang tak boleh dicontohi. Korang just bila dah bawa motor, korang dah tahu dah risiko korang. Korang dah tahu dah korang set up macam mana korang nak hadap situasi nak dapatkan duit. Korang just jalan saja. Tak perlu nak membandingkan, sebab setiap rezeki semua masing-masing, tak ada yang beza. Ada yang dapat banyak, mungkin dia dapat banyak tapi dia kena jaga keluarga dia ada tanggungan, dia ada komitmen lain. Macam korang dapat sikit tapi korang ada duit situ, duit gaji bersih korang itu dekat korang tak ada komitmen. So korang ada kelebihan lah dalam kerja korang ni. So untuk mana-mana yang jadi rider, tolong jangan iri. Kebanyakan dekat tracks ni banyaklah orang condemn ni kan. Orang rasa tak puas hati, orang kata macam-macam. Korang rasa tak puas hati dengan diorang ni, banyak gaji. Korang just biasa-biasa je bawa. Itu adalah tips yang terakhir lah untuk korang. Yang selebihnya, korang kena jaga pemakaian. Itu adalah benda basic lah. Korang mesti tahu, takkan bawa motor tak tahu. Takkan korang bawa biasa-biasa. Yang tu adalah satu tips ataupun nasihat untuk aku ataupun semua rider-rider lah yang menonton channel ni, menonton video ni. Sama-sama janganlah kita rasa terbeban dengan duit gaji, sebab itu adalah rezeki yang diatur oleh Tuhan. Okey, itu saja untuk episod kali ni, iaitu tips untuk rider baru. Mana-mana yang rasa tak puas dengan ucapan saya, boleh tanya dekat ruangan komen, ataupun rasa malu nak tanya kat ruangan komen, boleh chat PM saya. Apa-apa pun yang buruk datang daripada saya, yang baik dapat datang daripada Tuhan. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa video untuk akan datang. Video next akan datang. Apa-apa pun, korang semua sihat selalu. Sampai itu saja video kali ini. Bye.